Pak Tuan Baru akan mula berkuat kuasa, mana yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari Khamis selepas. Antaranya nombor satu adalah berkenaan dengan bantuan BUT E95. Walaupun ia kekal pada harga RM99 seliter, namun dia punya had dia telah dilimitkan pada hanya 200 liter saja. Di kesempatan ini juga sekali lagi saya melahirkan rasa penghargaan, terima kasih dan tidak terhingga saya kepada yang pertamanya Seksyen Dasar dan Pembangunan, Seksyen Pengurusan Kuarters, Seksyen Khidmat Pengurusan, Seksyen Rumah Peranjinan Persekutuan, Seksyen Pengurusan Bangunan Kerajaan, Unit Pentadbiran Keuangan Pengurusan Sumber Manusia, Unit Teknologi Maklumat, Unit Penawaran, Unit Penguatkuasa, Unit Kesejahteraan Komuniti, Unit Penyelenggaraan, Unit Integriti, Unit Pembangunan, Unit Dasar dan Keustiaan, Unit Pentadbiran, Prasarana dan Penswastaan, Unit Kewangan, Aset Alih, Perolehan dan Kontrak, Unit Pengurusan Bangunan, Unit Ruang Pejabat dan Kompleks, Unit Perhubungan Awam, Unit Keselamatan dan tidak dilupakan semua pejabat-pejabat cawangan bahagian pengurusan hartanah telah bersungguh dengan sepenuh tenaga serta usaha dan gigih menjadi tulang belakang serta akan membantu saya dalam mentadbir BPH ni ke arah kecemerlangan, insyaAllah. Tanpa bantuan dan tenaga tuan-tuan dan puan-puan, saya percaya BPH tidak boleh bergerak bersendirian. Ayo kita gemelihkan tenaga, bina jaringan dan pasukan yang kuat untuk menjadi peneraju pengurusan bangunan kerajaan yang berwibawa dan unggul menjelang tahun 2030.